Assalamualaikum semua. Ini kita di BE Center JB okey. Ini kita nak tanya Syasha. Anak dia ada sakit Kanser. Kanser. Kita tanya dia sekejap. Okey Syah. Anak Syah ada sakit apa? Dia kanser otak yang stage 4 lah. Dia dah 2 tahun. So maksudnya dah 2 tahun lalui radioterapi, kemoterapi semula. Jadi sekarang ni dia dah habis semua tu, perawatan tu selama 2 tahun tu radioterapi 33 kali. Kemoterapi 11 kali, 11 cycle lah. Lepas tu alhamdulillah selepas dah habis tu, sekarang ni susulan setiap bulan kita akan buat rawatan susulan lah. Tapi sejak dia ambil Ciruto ni, sejak dia ambil, alhamdulillah bila kita buat ujian MRI dengan ambil air tulang belakang, doktor pun pelik, sel kanser tu dekat air tulang belakang tu tak ada. Dan keadaan dia semakin pulih. Doktor pun cakap apa yang saya bagi dekat anak ni, sebab dia tak apa macam sakit, dia mati sihat lah. Cuma sekarang ni doktor cakap pertumbuhan yang baru tu kemungkinan itu bukan kanser, itu hanya pertumbuhan biasa, sebab saya kanser tak ada. Dan sejak dia makan Ciruto ni, badan dia berat naik, lepas tu muka dia tak kecat, dan dia aktif macam biasa, cuma dia kurus lah, cuma kurus tu memang normal lah sebab doktor cakap, tapi berat naik dan makanan dia semua pun, dia makan apa pun okey. Kita boleh. Okay, Syah, saya nak tanya, dah berapa kotak anak konsum Ciruto ni setakat ini? Total nak dekat 2 minggu, tak sampai 2 bulan, dalam 15 kotak. Sebab setiap bulan dia akan ambil 4 kotak. Dia dah makan lebih, dah bulan dia dah baru, tapi masa sebulan makan dah dapat ubat. Maknanya ini Syasha memang tak nak putus Ciruto Tak ada. Sebab doktor pun showkan bila dia tanya apa supplement saya bagi, saya cakap Ciruto, dia teruskan. Tengok doktor pun cakap macam tu Teruskan. Okey, ini anaknya tengok bertambah sehat, adik ni kita doakan adik ni terus sehat Okey Syah, terima kasih Syah Sama.